Pagi tadi, dengan aku beratur nak bayar mineral water dengan 2 biji curry puff. Dekat kaunter Petronas tu, ada mamat seorang ni. Dia kat bayar abang ni sekali. Mamat jaga kaunter tu pun tap scan aku punya. Dia cakap, "Bang, tak apa. Saya boleh bayar." Jangan. Hari ni hari Jumaat. Hari yang bagus untuk bersedekah. Terus terang, ini kali pertama orang yang tak pernah aku kenal bayarkan makan dengan minum aku. Walaupun benda kecil, tapi dia punya rasa sampai ke dalam kan. Aku rasa, aku ni mampu nak bayar makan minum apa semua. Tapi bila orang bayarkan, jadi best. Jadi first time untuk aku. Tapi terus terang aku bukan nak claim ataupun dah ambil dada sebelum ni. Memang setiap kali kalau aku pergi kat kedai makan, kalau aku nampak yang pertama, abang-abang badan beruniform, polis, bomber, rela yang berkaitan, aku akan tapau habis semua table-table yang ada. Sebab apa sangat nak makan. Yang kedua, ada budak-budak sekolah. Aku suka. Walaupun aku tahu dekat kawasan area rumah aku tu ataupun Bukit Jelutong yang selalu aku pergi, mak bapak dia orang lagi bapak kaya daripada aku. Tapi aku nak budak-budak ni, bila dia besar nanti, bila dia rasa ada orang belanja dia best, dia akan belanja orang lain juga. Bila dia besar, bila dia mampu nanti. Aku tak suka orang kerekut. Aku rasa benda ni best tau. Aku boleh relatekan balik. Setiap kali aku bawa anak aku pergi jalan, bila kita kan tepi jalan ada orang baskin. Kalau kat area KL ni, mana tempat tak ada baskin, mana tempat tak ada orang jual tisu. Tapi aku ada satu je. Orang jual tisu, aku takkan tolong. Orang kulit hitam-hitam tu datang begging, aku takkan tolong. Tapi kalau orang tu datang, dia jual barang. Contoh dia jual kek, dia buat baskin, itu aku anggap dalam bisnes, itu aku anggap dia berniaga, dan itu aku akan tolong. Dan sebenarnya aku ada satu habit tau. Aku akan pergi dekat bank, aku akan tukar duit RM5. Duit tu lah yang aku akan pakai. Bila aku pergi isi minyak, ada orang tolong isikan minyak kereta aku. Bila aku pergi berjalan, ada orang baskin, aku akan bagi dekat anak aku. Dan aku nak make sure diorang ni belajar. Duit tu sebenarnya bukan duit kita. Dia kena throw. Benda tu lah masyarakat kita sebenarnya banyak ramai yang sakit. Dia sakit sebab aku tak pernah nampak lagi orang yang betul-betul kedekut, dia kaya-raya. Tapi aku banyak sangat berkawan dan banyak sangat aku kenal orang yang kaya raya ni sebenarnya tangan dia ringan tau. Dia akan pap. Dulu masa aku bujang kan, malam-malam aku selalu lepak geng-geng politik PWTC ni. Yang UMNO lah. Makan dah confirm free. Sigar lounge lah apa semua. Aku boleh menterdarah mak nenek semua. Bila nak balik tu, apa yang diorang akan buat adalah diorang akan salam cangkuk dengan aku. Mesti ada beberapa ratus ringgit dia bagi. Nah duit grab, nah duit minyak, nah duit tol. Aku sebenarnya berkawan dengan diorang bukan sebab aku nak duit, tapi sebab aku nak berniaga kereta. Dulu aku jual kat diorang paling banyak. Tu sebab cerita-cerita pasal politik-politik ni aku memang tahu. Dan cerita-cerita dongeng pasal politik pun aku memang tahu juga. So cuma hari ni aku rasa happy gila babi. Aku dapat free ni mineral water. Aku dapat curry puff 2 daripada orang yang aku tak kenali. Aku pun tak tahu tahap kekayaan dia setinggi mana. Tapi aku sangat respect dia. Sebab dia tahu lagi memberi, lagi banyak dapat. Dan hari ni memang hari yang best. Hari Jumaat. Aku rasa macam tak tahu lah, aku akan memberi lagi banyak kot. Itu je nak share hari ni. Thank you.